Sebelum kita meneliti dengan lebih lanjut mengenai definisi ayat majmuk pancangan komplement, saya akan menerangkan mengenai maksud ayat majmuk secara umum. Seperti yang kita semua tahu, ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada dua klausa atau lebih. Dan ayat majmuk ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran. Baiklah, ayat majmuk pancangan komplement ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu klausa bebas dan klausa tak bebas yang dipancangkan pada klausa bebas dengan menggunakan kata hubung komplement, iaitu buas, bahawa, untuk, agar, supaya. Ayat majmuk komplement juga dipanggil sebagai AMK, terbahagi kepada 4 jenis, iaitu ayat majmuk komplement frasa nama, ayat majmuk komplement frasa kerja, ayat majmuk komplement frasa adjektif, dan ayat majmuk komplement berstruktur ayat penyata dan ayat tanya. Dalam tugasan ini, kami hanya akan menerangkan 3 jenis ayat majmuk komplement, iaitu ayat majmuk komplement frasa nama objek, ayat majmuk komplement frasa kerja, dan ayat majmuk komplement frasa adjektif sahaja. Kita beralih kepada bahagian seterusnya ialah ciri-ciri ayat majmuk pancangan komplement. Ayat majmuk pancangan komplement ialah ayat mengandungi satu klausa induk yang membawa makna utama dan satu klausa komplement yang berfungsi melengkapkan predikat dalam klausa induk tersebut. Dan hubungan antara kedua-dua klausa ini biasanya ditandai dengan kata hubung pancangan komplement seperti bahawa, supaya, agar dan untuk. Kata hubung ini berperanan penting kerana ia memperkenalkan klausa komplement serta menjadikannya pelengkap pada makna ayat. Sama ada untuk menyatakan fakta, tujuan, niat atau harapan. Selain itu, kata hubung pancangan komplement ini boleh hadir di tengah ayat untuk menghubungkan klausa induk dengan klausa komplement. Contohnya, dalam ayat guru itu menjelaskan bahawa peperiksaan akan ditangguhkan atau hadir di depan ayat apabila klausa komplement berfungsi sebagai subjek seperti bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah telah disedari oleh semua pelajar. Keseluruhannya, penggunaan klausa induk, klausa komplement dan kata hubung pancangan komplement ini menjadikan ayat lebih tersusun, jelas, gramatis serta mampu menyampaikan makna dengan lengkap dalam komunikasi bahasa Melayu. Terdapat beberapa formula ayat majmuk pancangan komplement. Formula yang pertama ialah klausa induk, tambah kata hubung komplement dan tambah klausa komplement. Contoh yang terdapat dalam data korpus ialah mereka yakin bahawa pembedahan itu telah berjaya. Mereka yakin merupakan klausa induk, bahawa ialah kata hubung komplement dan klausa komplement ialah pembedahan itu telah berjaya. Formula yang kedua ialah kata hubung komplement tambah klausa komplement tambah klausa induk. Bahawa merupakan kata hubung komplement, klausa komplement pula ialah tingkat adil inilah dan tingkat berbuat baik merupakan klausa induk. Formula yang ketiga ialah klausa induk tambah kata hubung komplement tambah frasa komplement. Contoh ayat yang terdapat dalam data korpus ialah Nakhodakar memerintahkan kelasinya supaya berlabuh. Klausa induk dalam ayat ini ialah Nakhodakar memerintahkan kelasinya. Kata hubung komplement pula supaya dan frasa komplement ialah berlabuh. Formula yang keempat ialah kata penguat tambah kata hubung komplement tambah klausa komplement dan tambah klausa induk. Contoh ayat yang terdapat dalam data korpus ialah sesungguhnya untuk memastikan semua ejaan perkataan dalam bahasa Melayu itu tepat, kita perlu merujuk kamus. Kata penguat dalam ayat tersebut ialah sesungguhnya. Kata hubung komplement pula ialah untuk. Klausa komplement ialah memastikan semua ejaan perkataan dalam bahasa Melayu itu tepat. Klausa induk ialah kita perlu merujuk kamus. Seterusnya, pada bahagian ini saya akan membentangkan struktur ayat majmuk pancangan komplement. Yang pertama ialah struktur ayat majmuk pancangan komplement frasa nama objek, iaitu ayat induk klausa bebas tambah kata hubung komplement tambah klausa komplement iaitu objek tepat atau lebih terperinci iaitu subjek frasa nama tambah predikat frasa kerja transitif tambah kata hubung komplement dan tambah klausa komplement. Sebagai contoh, saya memaklumkan bahawa perkara itu dusta. Berdasarkan contoh tersebut,
Klausa induk ayat ini ialah saya memaklumkan dengan inti predikat memaklumkan iaitu kata kerja transitif yang memerlukan objek. Klausa bahawa perkara itu dusta ialah klausa tak bebas yang dipancangkan dengan kata hubung komplement bahawa dan berfungsi sebagai objek tepat kepada kata kerja tersebut. Klausa ini menggantikan frasa nama tunggal, maka struktur ayat ini menepati pola asas sintaksis. Yang kedua, struktur ayat majmuk pancangan komplement frasa kerja iaitu ayat induk, klausa bebas, tambah kata hubung komplement, tambah klausa komplement iaitu pelengkap atau lebih terperinci iaitu subjek frasa nama, tambah predikat frasa kerja tak transitif berpelengkap, tambah kata hubung komplement, tambah klausa komplement. Sebagai contoh, mereka berikrar untuk mempertahankan negara. Berdasarkan contoh di atas, klausa induk ayat ini ialah mereka berikrar dengan inti predikat berikrar iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap yang memerlukan pelengkap untuk melengkapkan makna. Klausa untuk mempertahankan kedaulatan negara ialah klausa tak bebas yang dipancangkan dengan kata hubung komplement untuk dan berfungsi sebagai pelengkap kepada kata kerja berikrar, sekaligus menjadikan maksud ayat lengkap dan jelas. Yang ketiga ialah struktur ayat majmuk pancangan komplement frasa adjektif iaitu ayat induk, klausa bebas, tambah kata hubung komplement, tambah klausa komplement iaitu pelengkap adjektif atau lebih terperinci subjek frasa nama, predikat frasa adjektif tambah komplement, tambah kata hubung komplement dan tambah klausa komplement. Sebagai contoh, aku mampu untuk menyiapkan kertas kerja tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. Berdasarkan ayat di atas, klausa induk ayat ini ialah aku mampu dengan inti predikat mampu iaitu kata adjektif yang membentuk frasa adjektif. Klausa untuk menyiapkan kertas kerja tersebut dalam tempoh yang ditetapkan ialah klausa tak bebas yang dipancangkan dengan kata hubung komplement untuk dan berfungsi sebagai pelengkap kepada kata adjektif mampu. Klausa ini menyempurnakan makna keupayaan subjek. Ayat majmuk pancangan komplement frasa nama objek merujuk kepada kehadiran kata majmuk pancangan selepas kata kerja transitif. Hal ini dapat dibuktikan pada ayat dia ingin menunjukkan bahawa dia masih berupaya walaupun tanpa Salman. Binaan ayat majmuk ini dapat kita saksikan pada raja pohon yang telah saya bina. Pada ayat pertama, terdapat subjek dan predikat. Subjeknya ialah perkataan dia yang mewakili kata nama dan predikatnya pula dimulai dengan frasa kerja yang diselitkan dengan kata bantu ingin dan diikuti dengan kata kerja menunjukkan. Ayat majmuk ini dihubungkan dengan kata majmuk bahawa. Ayat kedua pula mempunyai subjek frasa nama dia yang mewakili kata nama. Predikatnya pula terdiri daripada frasa kerja yang mempunyai kata bantu, masih kata kerja berupaya dan dibantu oleh frasa keterangan yang mempunyai kata hubung walaupun, kata sendi tanpa dan kata nama Salman. Ayat majmuk pancangan komplement frasa kerja merujuk kepada kehadiran kata majmuk pancangan selepas kata kerja tak transitif. Hal ini dapat dibuktikan pada ayat dia bersungut bahawa sistem kerajaan menyebabkan rasuah berkembang. Binaan ayat majmuk ini dapat kita saksikan pada raja pohon yang telah saya bina. Pada ayat pertama, terdapat subjek dan predikat. Subjeknya ialah perkataan dia yang mewakili kata nama dan predikatnya pula dimulai dengan frasa kerja bersungut yang mewakili kata kerja. Ayat majmuk ini dihubungkan dengan kata majmuk bahawa. Ayat kedua pula mempunyai subjek frasa nama dia dan kerajaan yang mewakili kata nama. Predikatnya pula terdiri daripada frasa kerja yang mempunyai kata kerja menyebabkan perkataan rasuah yang berfungsi sebagai objek atau penyambut dan diakhiri dengan kata adverba berkembang. Ayat majmuk pancangan komplement frasa adjektif merujuk kepada kehadiran kata majmuk pancangan selepas kata adjektif. Hal ini dapat dibuktikan pada ayat dia percaya bahawa dia ditakdirkan mati di tangan keturunannya sendiri.
Binaan ayat majmuk ini dapat kita saksikan pada raja pohon yang telah saya bina. Pada ayat pertama, terdapat subjek dan predikat. Subjeknya ialah perkataan dia yang mewakili kata nama dan predikatnya pula dimulai dengan frasa adjektif percaya yang mewakili kata adjektif. Ayat majmuk ini dihubungkan dengan kata majmuk bahawa. Ayat kedua pula mempunyai subjek frasa nama dia yang mewakili kata nama. Predikatnya pula terdiri daripada frasa kerja yang mempunyai kata kerja ditakdirkan dan mati. Frasa sendi nama yang meliputi kata sendi, di dan kata nama tangan. Bukan itu sahaja, frasa predikat ini diakhiri dengan frasa nama, keturunannya dan sendiri yang mewakili kata nama. Baiklah, seterusnya ialah kesilapan ayat majmuk pancangan komplemen. Terdapat 4 kesilapan yang kami berjaya temui. Kesilapan yang pertama ialah kesilapan pengguguran kata hubung bahawa. Contoh kesilapan, penyelidik berpendapat kaedah rawatan ini berkesan. Ayat tersebut salah kerana tanpa perkataan bahawa, ayat tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai ayat majmuk pancangan komplemen. Pengguguran ini sering dipengaruhi oleh gaya bahasa lisan yang cuba diringkaskan, tetapi dari sudut nahu, ia dianggap tidak lengkap. Maka, pembetulannya ialah penyelidik berpendapat bahawa kaedah rawatan ini berkesan. Kesilapan yang kedua ialah kekeliruan antara perkataan bahawa dan perkataan yang. Contoh kesilapan, pihak pengurusan menegaskan yang disiplin adalah keutamaan. Perkataan menegaskan memerlukan klausa pelengkap yang menerangkan isi penegasan tersebut. Penggunaan yang dalam konteks ini adalah tidak tepat kerana klausa tersebut bukan berfungsi sebagai penerang kepada subjek, melainkan sebagai objek kepada kata kerja transitif. Kesilapan yang ketiga ialah kesilapan penggunaan perkataan untuk sebagai komplemen subjek yang tergantung. Contoh kesilapan, untuk kerajaan membasmi kemiskinan tegar bukan tugas yang mudah. Ayat tersebut salah kerana frasa untuk kerajaan membasmi kemiskinan tegar bertindak sebagai subjek. Menurut rumus tata bahasa, apabila subjek terdiri daripada klausa atau frasa yang panjang, kata pembenar adalah diperlukan sebagai penghubung sebelum predikat bagi melengkapkan keseimbangan struktur ayat. Maka pembetulan bagi ayat tersebut ialah untuk kerajaan membasmi kemiskinan tegar adalah bukan tugas yang mudah. Kesilapan yang terakhir ialah kesilapan penggunaan kata hubung komplemen selepas kata adjektif. Contoh kesilapan, kita harus sedar tentang bahawa pendidikan adalah kunci kejayaan. Penggunaan kata sendi tentang sebelum kata hubung bahawa adalah lewa. Klausa komplemen seharusnya mengikuti kata adjektif sedar secara terus tanpa perlu diselitkan dengan kata sendi nama. Oleh itu, pembetulannya ialah kita harus sedar bahawa pendidikan adalah kunci kejayaan. Secara kesimpulannya, analisis data korpus ini memberikan penekanan kepada ayat majmuk pancangan komplemen yang memperlihatkan kepentingan klausa komplemen sebagai pelengkap makna kepada klausa bebas. Penggunaan kata hubung komplemen seperti bahawa, untuk, agar dan supaya berfungsi sebagai penghubung utama yang membentuk hubungan sintaksis yang jelas antara klausa induk dan dengan klausa tak bebas. Oleh itu, pemahaman yang tepat mengenai ayat majmuk pancangan komplemen mampu menyumbang kepada ketepatan penggunaan bahasa, memperkukuhkan keupayaan berbahasa secara formal dan akademik.